so welcome back. Okay, kali ni aku pegang kamera sendiri, so sorry lah, tak dapat lah tengok aku punya muka. Okay, orang tanya bang, berapa lama kita tukar air kan? Okay, kalau macam ni kan, lampu macam ni, lampu main super color plus ni, kita tukar air selalu seminggu 2 kali ataupun sekali lah at least. Tengok di sebalik lumut ada ikan cantik, nampak? So lampu ni kita tak off, kita buka je, tengok lumut dia keluar. Cantik ikan ni kan. Cuma kan dia berlumut lah, nampak kan? Nampak berlumut penuh. Sama kat ikan ni, yang ni okey, lumut dia kurang. Walaupun pakai lampu yang sama, model yang sama, so buka pun sama 24 jam. Tapi yang ni lampu dia kurang lumut. Yang tadi lampu dia banyak sangat lumut kan. Okey, nampak? Ni semua dia pasal power guys. Tengok dia ni dayung-dayung tu. Cun-cun ni yang besar tau. Nanti kita akan tunjuk kat korang yang saya kecil lah. Kita comel-comel lah, okay? Yang saya besar lah. Ni saya besar. Okay? Cun. Nampak? Padu guys. Tengok gigit tu, semua nak gigit tu. Kau tengok ni yang tu yang nampak haus tu, dia suka gigit tu. Gatal kot gigi dia. Macam budak-budak kecil nak tumbuh gigi lah kononnya. Gigi tak ada jambul, suka gigit, nampak? Yang ni kita belum buat apa-apa, belakang ni buat apa-apa. Yang ni kita turning, lepas tu kita on off lah. Sebab cuaca tak mengizinkan. Panas kan? Kita biar lah. Lampu ni pun kita buka majang, kita pegang lah yang panas. Cuma bila kita tak buka lampu nanti dia melompat lah. Kita buka lampu. Baik ni yang saya yang besar-besar lah, okay? Yang besar, jadi tunjuk kat korang, saya kecil lah. Saya comel lah, okay? Tu dia. Nampak? Ni kadang malam dekat punya galeri lah. Ni saya kecil. Ni saya comel. Yang ni kita pakai lampu biasa je. Ni lampu LED biasa saya pakai. Lampu ni dalam 4 kaki pun dalam RM20 tak macam main super color plus lah. Main super color harga dia kasar sikit. Ni lampu dia biasa je. Harga biasa je. Lampu biasa je. Nampak? Yang penting tu ikan tu premium spec, high quality. Tengok dayung dia panjang. Memang cun lah. Mancun guys, mancun. Nampak ni dia tengah develop time to time lah. Nampak. Tu padu guys, nampak ekor dia tu. Cun. Sangat-sangat cun. Okay, okay, lampu biasa ni tanpa lampu lah. Lampu kat sini dia tak pakai cahaya sangat. Dia kena cahaya lagi, lampu ni cantik. Nampak? Nampak? Tu. Padu bahang. Nampak? Alright guys. Tak ada muzik, tak ada apa, just dengan bunyi air je. So, kita jumpa lagi. Alright, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. So, yang belum follow aku punya YouTube channel tu, follow guys. Yang belum like, belum share, belum komen, all is what I wanna guys. So, yang ni memang terbaik guys. Yang besar nanti, yang ni bila besar dia akan jadi macam yang depan ni. Kita tengok. Yang ni. Yang ni jadi macam ni. Cun tu. Nampak? Body dia tak panjang, tak pendek. So cun lah body dia. Sweet tu pun. Sweet je. Cantik-cantik guys. Nampak? Ni tak apa, tadi tak apa-apa lagi. Nampak dia dah mula dah pecah-pecah lah. So esok dah pecah semua ni yang merah. Okay. Alright guys, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. So seronok tengok ni.